Assalamualaikum. Kami daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ahmad Mahir. Saya Muhammad Adib Haidar. Saya Demi Mikael bin Saiful Zaman. Dan kami akan membatangkan projek inovasi kami iaitu Badana Core EcoPad. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu Demi Mikael bin Saiful Zaman, Muhammad Razin bin Muhammad Hafizi dan Muhammad Adib Haidar bin Azri. Pengenalan. Jantung pisang kaya dengan serat, bahan organik yang boleh dijadikan lapisan biodegradable. Penyataan masalah. Penggunaan pembungkusan plastik sekali guna semakin meningkat dalam kehidupan harian dan telah menyumbang kepada pencemaran alam sekitar kerana bahan plastik mengambil masa yang sangat lama untuk terurai. Sisa pertanian seperti batang atau empuluh pokok pisang sering dibuang selepas tuaian, walaupun mengandungi serat semula jadi yang berpotensi digunakan sebagai bahan alternatif. Objektif inovasi. 1. Menggantikan plastik atau pembungkus sintetik dengan bahan mesra alam yang boleh diterurai secara semula jadi. Kedua, menghasilkan pembungkus makanan mesra alam daripada jantung pisang. Ketiga, mengurangkan sisa plastik di persekitaran. Dan keempat, mendidik masyarakat tentang kepentingan biopackaging. Bahan-bahan yang kami guna adalah jantung pisang, tepung jagung dan air. Metodologi. 1. Bersihkan jantung pisang dan buang kulit keras. Kedua, kukus atau rebus sehingga lembut antara 10 hingga 15 minit. Ketiga, kisar hingga menjadi halus. 4. Campur dengan tepung jagung atau pati ubi atau agar-agar dan sedikit minyak kelapa. Dan kelima, tuang dalam acuan nipis dan keringkan. Ini adalah projek siap kami. Rajah langkah-langkah pembuatan biopackaging. Contoh produk siap. Filem nipis pembungkus makanan. Ini adalah kelebihan kami. Yang pertama, mesra alam, mengurangkan penggunaan plastik. Yang kedua, mudah dihasil, sesuai untuk projek sekolah, kedai makanan atau industri kecil. Yang ketiga, boleh dimakan, selamat jika bersentuhan dengan makanan. Dan yang keempat, ekonomi menggunakan sisa jantung pisang yang biasanya dibuang. Ini adalah sokongan kajian dan SDG kami. Ini pula adalah abstrak kami. Ini adalah testimoni kami. Kesimpulannya, biopackaging jantung pisang adalah inovasi mesra alam dan praktikal. Selain itu, ia juga mengurangkan pencemaran plastik atau sisa makanan. Okey sekali, ia berpotensi untuk projek sekolah atau industri kecil. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih.